Ini keputusan masih actually 50-50 ya, untuk kita mengatakan yang bahawa Malaysia sudah menang kes ni. Tidak, semua ada yang separuh, semua salah anggap, bukan. Tapi di sini Malaysia masih 50-50 lagi. Bukan 100%, bukan 70-30%, tapi 50-50%. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Kobe and React. Boom. Okay guys, baru-baru ini satu keputusan penting daripada Court of Arbitration for Sport ataupun CAS telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam dunia bola sepak Malaysia. Hukuman yang dikenakan oleh FIFA terhadap 7 pemain warisan Malaysia ditangguhkan sementara, dan sejak itu ramai terus beranggapan isu ini sudah selesai. Kononnya pemain-pemain ini sudah bebas sepenuhnya untuk bermain tanpa sebarang risiko. Tapi sebenarnya keadaan tidak semudah itu. Ya, buat masa sekarang mereka dibenarkan bermain termasuk bersama Harimau Malaya di dalam pasukan nasional. Namun perlu difahami, ini bukan keputusan muktamad. CAS hanya menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara, rayuan penuh masih berjalan. Dan di dalam video ini aku akan jelaskan apa maksud sebenar keputusan CAS ini, apa yang Malaysia dapat, dan apa risiko besar yang masih menanti jika keputusan akhir tidak memihak kepada Harimau Malaya dari 7 pemain tersebut. So stay tuned. Lepas ni kalau Malaysia jumpa dengan Vietnam, tolong bagi tahu budak-budak Vietnam yang Harimau Malaya akan menang lagi. Okey, kita dapat satu news yang sangat-sangat panas berkaitan dengan pemain-pemain ini. Okey, news ni sebenarnya keluar tengah malam tadi. Aku tak tidur waktu tu, tapi aku malas lah nak buat video tengah-tengah malam kan. Pagi tadi pun aku agak busy, so sekarang baru aku sempat untuk post pasal video, post pasal isu ni, yang mana secara tiba-tiba ketujuh pemain ini telah pun hukuman digantung tu, yang gantung 12 bulan tu, tiba-tiba hukuman tu telah pun diketepikan. Ditangguhkan lah buat sementara waktu Syak guys ya. Untuk club and country lah actually. So jom kita sembang sikit. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Sebenarnya satu lagi sebab kenapa aku tunggu lama sikit, beberapa jam untuk buat video ni, sebab aku nak kumpulkan info lah. Kok kita ada dapat details yang terbaru, yang lebih penting. Kenapa pemain-pemain ini boleh dilepaskan macam tu je. Tapi setakat ni semua berita ataupun semua social media melaporkan artikel yang sama lah. So aku akan baca untuk korang. CAS has allowed 7 suspended Harimau Malaya players to resume playing, according to FAM. Okay, so this decision means that 12 months suspension from all football-related activities imposed by FIFA on the 7 Harimau Malaya has been temporarily suspended. Korang kena dengar ayat tu, perkataan tu penting, temporarily. Maksudnya masih lagi belum. So aku terjemahkan dia lah. Maksudnya di situ CAS membenarkan ketujuh pemain warisan tersebut bermain untuk klub dan negara mereka. Okey, dan dorang punya case ni ataupun denda dorang ni masih digantung lagi. CAS membuatkan pergantungan begitu, tergantung lah maksudnya kan. Buat sementara waktu sahaja. Jadi itu perlu diingat lah. Bukannya CAS ni melepaskan ketujuh pemain ni dan case dengan Harimau Malaya ni lepas begitu saja. Belum. Ini masih di dalam penangguhan, masih di dalam penyiasatan, dan masih di dalam rayuan. Jadi kena faham konsep tu. Tidak 100% CAS memberikan mereka laluan begitu sahaja. 100% confirm lah yang diorang akan bermain. Diorang akan dilepaskan kan. Okay, so they are allowed to continue their careers and take part in any football related activities until a final decision on the appeal at CAS is made. So berdasarkan artikel yang aku baca tadi, korang kena faham yang CAS punya timbang tara tu masih lagi belum dapat keputusan tau. Sebab mungkin ada dalam kalangan korang yang ingatkan, oh CAS dah terima kita punya permohonan. Okay, kita dah menang. Belum lagi. So sebab itulah CAS bagi bagi player-player ni main. Tak, masih lagi. Benda tu masih lagi ongoing. Tapi sementara selagi belum dapat keputusan itu, tiba-tiba CAS kata ketujuh player ni boleh bermain bola sepak semula. Tapi secara jujurnya, mungkin korang rasa ini adalah berita yang sangat baik, sangat manis, sangat bagus. Yes, bagus untuk player-player tersebut.
Untuk FAM, untuk Malaysia, untuk Harimau Malaya, bagi aku macam tak ada apa sangat pun. Betul. Ini selari dengan apa yang aku dah pernah cakap lah sebelum ni. Okey? Keputusan CAS tu hanya akan memberi kelebihan Kepada pemain. pemain-pemain warisan je. Kita Okey, faham apa tu. aku panggil dia orang pemain-pemain warisan. Kepada pemain-pemain ini je. Hmm. Untuk nama Malaysia, untuk Harimau Malaya masih lagi menjadi Tanda tanda tanya, tanya. betul. Adakah kita boleh bermain the next World Cup qualifier, the next Asian Cup qualifier? We still don't know. Setakat ni hanyalah good news untuk pemain-pemain. So korang fan-fan janganlah rasa seronok sangat. Pasal ketujuh-tujuh pemain ni, Tapi sekejap aku stop dulu video ni kan. So aku nak terangkan di sini yang CAS ni, badan CAS ni, CAS ni, mereka ni sebenarnya kalau di Malaysia kita panggil dia sebagai Jabatan Buruh dan Tenaga Kerja. Maksudnya dorang ni, dorang punya apa yang dorang buat ni hanya untuk player-player tersebut, untuk pemain-pemain tersebut. Nah, kenapa? Sebab kalau dipikirkan ketujuh pemain tersebut mempunyai bakat yang luar biasa, mempunyai tanggungan sendiri. Maksudnya tanggungan sendiri adalah daripada keluarga dorang lah. Biasalah kan, sudah besar mesti ada tanggungan sendiri. And then dorang kena cari periuk nasi dorang je lah. Ini salah satu kenapa CAS membenarkan mereka bermain sebelum jatuhnya hukuman yang sepatutnya. Adakah FAM dan 7 pemain tersebut bersalah ataupun mereka tidak bersalah. Jadi sementara ni pergantungan tu ditangguhkan buat sementara waktu. Mereka boleh mencari lagi duit-duit poket apa semua, begitulah, lebih kurang gitulah guys. adakah FAM buat-buat cerita je? Tidak. Ini memang betul-betul official sebab kelab-kelab pemain ini, contohnya Facundo Garces, Deportivo telah pun keluarkan statement diorang sendiri, komunikado official, yang pemain diorang dah boleh bermain balik untuk kelab diorang. Jadi ini memang betul lah. Okay, bukan palsu, bukan fake, bukan rumus, bukan hoax. Alright, so itu saja guys pasal pemain-pemain warisan ni. Mungkin kalau ada apa-apa yang kurang-kurang boleh tambah dekat bawah, dan macam biasa yang mau tambah. come flow. Lepas ni kalau Jangan ketar-ketir, 7 pemain naturalisasi Malaysia sudah kembali. Apa benda ni weh? Habislah Vietnam kena bantai nanti. Rasanya korang semua dah tahu kot. FAM telah mengumumkan bahawa CAS telah membenarkan 7 pemain Harimau Malaya yang disangsi kembali beraksi. Hukuman penggantungan 12 bulan oleh FIFA ke atas Abang Gabi, Tok Gado, Brother Yahya, Gado Ipin, nama. Mak Kundo, What the Iman dan Pak Hevel. Ada nama Malaysia bro. Ditangguhkan buat sementara waktu. Berikutan laporan tersebut, klub La Liga Deportivo Alaves telah mengizinkan Facundo Garces menyertai semula sesi latihan. Ogado dan Palmero juga masing-masing telah meluahkan rasa gembira dibenarkan beraksi semula. Untuk Abang ini memang berita yang baik. Bukan pasal kita dapat balik senjata untuk Harimau Malaya. Tak, padahal laporan tak cakap pun sama ada 7 orang tu boleh main semula untuk Malaysia. Tapi mungkin ada sedikit lagi harapan untuk ekor Harimau meneruskan impian Malaysia main di Piala Asia. Sebagaimana Peter Klemovski berkongsi hari itu. Dan kalau betul-betul perjuangan kita masih boleh diteruskan lawan Vietnam, Abang harap 7 orang tu duduk bangku makan karipap. Kerana aku percaya pemain yang sedia ada dengan apa yang dibina oleh coach Peter cukup untuk bedal Vietnam. Kalau Malaysia ditakdirkan menang dan duduk tempat pertama dalam grup F dengan rekod tanpa kalah, kita jangan bagi peluang kepada orang lain mempersoalkan kemampuan dan kehebatan pemain-pemain lokal kita. Barulah menyala semangat main demi lencana di dada. Korang setuju tak dengan Abang? Komen kat sini. Betul lah juga sebenarnya kan. Kalau digunakan pemain lokal Malaysia ni, sebenarnya ada potensi juga, ada potensi untuk memenangi melawan Vietnam nanti. Tapi kalau seandainya 7 pemain ni digunakan kembali di dalam perlawanan menentang Vietnam nanti, akan jadi satu isu yang besar lagi lah apabila nanti tiba-tiba keputusan CAS sudah keluar, tiba-tiba dinyatakan yang ke-7 pemain dan FAM ni bersalah. Tolak poin lagi. Dan aku kena fahamkan ya, baru-baru Malaysia ada kena tolak poin waktu melawan Vietnam dan 2 lagi negara, aku lupa sudah. Okey, waktu tu ditolak 3 poin ya guys ya. 3-0 semua dibagi oleh FIFA. Dan ada yang menanya, yang kena tolak poin masa friendly hari itu dipulang balik tak? Tidak, belum lagi dipulang balik sebab keputusan tu baru daripada CAS, bukan daripada FIFA. Jadi kena faham konsep-konsep tu tersebut ya di situ. Revolusi
Harimau Melaya 2.0 Ni kenapa pula ni? bermula sekarang. Apa benda ni weh? Kali ni kita reset kasih bina balik Bina balik betul-betul. betul-betul, Bagi kawan-kawan yang tak tahu, semua ahli jawatan kuasa eksklusif FAM telah letak jawatan secara sukarela. Ini berikutan skandal 7 pemain warisan kopi ori terjadi yang buat fans Harimau Melaya meroyan. Keputusan ini dibuat secara sebulat suara untuk kepentingan bola sepak negara dan juga melindungi integriti FAM. Langkah ini juga mengelakkan full takeover pengurusan oleh FIFA. Buat sementara waktu, AFC akan ambil alih kerja AFC, FAM untuk 3 bulan dan menyiasat 3 bulan. masalah-masalah dari dalam. Pendapat abang memang patutlah Betul ini lah. berlaku. Jelas sekali pertukaran kena dibuat. Betul. Lebih-lebih lagi sampai nama baik negara Malaysia juga terjejas di mata dunia. Bayangkan dah berapa lama kes ini berlaku tapi sampai sekarang masih tak ada penyelesaian dan tak ada siapa nak bertanggungjawab. Dan juga dilaporkan keputusan khas akan keluar 25 atau 26 Februari. Februari. Sama ada Malaysia betul-betul kena ban untuk 6 tahun atau tidak. Proses pemulihan dan pembinaan semula pengurusan FAM sangat penting guys. Tolonglah demi fans dan Betul. demi bola sepak negara. Carilah orang Tapi jujur aku cakap ya, benda ni ataupun kes ni pelik betul lah kalau aku sendiri lah. Kenapa aku cakap pelik betul kan? Kalau difikirkan, kes ni sudah dalam masa 3 bulan, 2 bulan begitu telah berlalu. Tapi kenapa tidak ada orang yang maju ke hadapan untuk memberitahu, untuk jadi orang yang bertanggungjawab di atas kes ini? Kalau dipikirkan secara logik kan, kenapa? Semuanya terus hilang dan okey lah kalau orang semua pun Exco FAM pun sudah letak jawatan, dan perlu dirombak kembali lah yang di dalam sistem FAM tu macam mana sebelum terjadinya lagi kesalahan-kesalahan seperti begini. Apabila terjadinya lagi kesalahan-kesalahan yang memalukan seperti begini, makin teruk nanti FAM dikecam di dunia. Kalau semalam kita dapat berita pasal 7 pemain tu, hari Ini ni si ada Wibro satu lagi. lagi berita tergempar Ahli jawatan guys. kuasa. Yang mana secara tiba-tiba ahli jawatan kuasa Exco Tak boleh aku dengar. FAM kesemuanya Sudah Vietnam terdengar. ngerasa Malaysia nggak adil. Anak kesayangan AFC mah aman. Anak 7 pemain kesayangan naturalisasi AFC. timnas Malaysia yang sempat kena kasus dokumen bodong sekarang diizinkan main lagi sementara oleh CAS. Padahal FIFA sebelumnya udah menjatuhkan sanksi. Sekarang skorsingnya ditangguhkan. Artinya mereka boleh main dulu sambil nunggu keputusan akhir banding. Buat kalian yang mau nonton semua pertandingan seru, langsung aja cek profile gua. Malaysia bisa turunin 7 pemain ini di laga penting termasuk lawan Vietnam. Walaupun nanti diputuskan tetap bersalah, peluang Malaysia buat lolos udah keburu terbuka. Ini yang bikin banyak pihak ngerasa nggak adil, terutama buat Vietnam. Menurut kalian ini fair atau enggak? Vietnam ngerasa Malaysia nggak adil. Anak kesayangan AFC mah aman. 7 pemain naturalisasi timnas Tapi di sini kita kena paham yang CAS tu dia membenarkan, kenapa dia membenarkan ketujuh pemain ni bermain semula untuk klub dan untuk negara, disebabkan CAS tu dia bukan FIFA. Jadi kenapa FIFA dan CAS tu berlainan berlainan institute lah. Jadi kalau FIFA ni dia overall tentang bola sepak semua, tentang rules, regulation, apa semua itu FIFA. Tetapi kalau CAS dia ni mahkamah seperti kalau di Malaysia ni buruh dan tenaga kerja lah, dia backup pemain-pemain ni. Dia backup pekerja-pekerja. Pemain ni kiranya pekerja lah. Lebih kurang begitulah guys ya. Kenapa mereka diperbenarkan bermain semula? Disebabkan kalau di dalam masa 12 bulan tu, 1 tahun tu orang di suspend ataupun orang diberhentikan. Jadi orang mau cari duit untuk keluarga orang macam mana. Itulah kenapa CAS membenarkan mereka main di negara dan klub mereka lagi. Tetapi untuk FIFA, kalau FIFA masih tidak boleh lah. Jadi ada berbeza guys ya, FIFA dengan CAS tu, kena faham tu. Sebab saya baca banyak berita memang salah tafsir keputusan CAS ni, which is not good. Ini AFC ni. You want me to explain? Yeah, of course man. CAS ni, these players, sama ada FAM ke player, that's not the issue. Mereka minta CAS buat provisional measures, maknanya minta stay tu, iaitu keputusan FIFA ditangguhkan. Okay, itu faham? Faham. Itu saja mereka buat rayuan. Buat rayuan ke CAS untuk menangguhkan keputusan FIFA untuk gantung pemain hingga 12 bulan. So that is the rayuan Okay. kepada CAS.
Okay, itu yang pertama. Now, untuk CAS buat keputusan, okay, dia dalam kod CAS ni, artikel R37, Kod CAS pihak yang membuat rayuan harus memenuhi 3 kriteria. Kalau tidak, rayuan itu tidak akan didengar pun, bukan kata diterima, takkan even masuk dalam you know, it not even be even recorded. Okay, there are the 3 main criteria that the appellant or the people who are asking for this stay must satisfy. Okay, the first one is, if you look at R37, boleh balik check lah, ini code CAS, you will find this in the System. in the system. Okay. I will The check first one is that they have to show CAS that orang yang parti tu, they will suffer harm, irreparable harm, jika keputusan masih tidak diambil sekarang. Maknanya dia akan rugi Betul. besar. Satu. Pemain akan rugi besar jika tidak ada satu keputusan daripada CAS. Itu pertama. They will suffer irreparable harm if this relief is not given, this stay is not given. That's the first criteria they must fulfill. The second criteria is the benefit of the person who is asking for the appeal outweighs the benefit of the person on the other side. Maknanya player punya benefit adalah lebih daripada benefit ke FIFA. You understand? Ya, macam yang aku cakap tu lah, guys. You must show that player akan dapat keuntungan daripada stay ni daripada FIFA. Itu yang kedua, dipenuhi. Okay. Yang ketiga adalah yang pemain-pemain ni ada peluang untuk menang kes ini, bukan kes yang besar tu, kes dalam appeal ni, stay ni, dia ada peluang untuk menang. Dan ketiga-tiga ini akan dilihat secara keseluruhan, bukan satu daripada 3 atau 2 daripada 3. Tiga-tiga box kena tick, baru dia akan bagi stay. So very high level of threshold untuk dapat provisional measure ni. Okay, very high level. Biasanya kebanyakan kes gagal. Okay? Itulah sebab CAS telah memberi peluang kepada pemain-pemain ni, sebab mereka telah menunjukkan yang mereka akan rugi besar jika tidak bermain hari ini. Iyalah, betul. Tak boleh tunggu sampai CAS buat keputusan. Ya. You buatlah keputusan, tak apa, sebulan 2 bulan tak apa, tapi hari ini saya nak main. Betul. Itu yang mereka telah berjaya tunjukkan kepada CAS, bahawa mereka mempunyai mereka akan rugi besar, irreparable harm and damage, and damages if CAS does not give them a stay of the execution. Sebab itu CAS beri. Kes yang sebenarnya akan datang kemudian, itu lain cerita. So that is the background how CAS decided this case. Okay guys, jadi sampai situ insyaAllah reaction aku tentang CAS menangguhkan kes ke-7 pemain ni, pemain warisan Harimau Malaya, dan dibenarkan mereka bermain di klub dan negara mereka. Okay, jadi di sini yang aku fahamkan di dalam apa yang CAS sampaikan ni adalah CAS memberikan kelebihan tersebut kepada pemain dan bukan terhadap FPM. Okey, bukan terhadap Harimau Malaya, tapi memberikan kelebihan tersebut kepada pemain. Disebabkan kenapa? Pemain akan rasa rugi apabila mereka menunggu selama 12 bulan sampai kes itu selesai. Betulkah mereka akan dijatuhkan hukuman yang berat ataupun tidak? Jadi mereka memberikan appeal mereka kepada CAS ataupun CAS untuk dibenarkan bermain kembali, sementara dorang, iyalah pemain bola kan guys, skill dorang tu masih okey lagi, dan seperti mana aku cakap, tanggungan-tanggungan dorang, tanggungan-tanggungan keluarga dorang mesti support. Itu sebuah pekerjaan, dan FIFA dengan CAS ni berlainan. Okey, FIFA adalah untuk bola sepak, on of the football, maksudnya pemilik bola sepak tersebut, maksudnya di dalam dia punya rules and regulation, apa semua itu itu dalam itu FIFA lain. Dan CAS ni pula hanya untuk player-player. Mereka akan cuba
backup habis-habisan player-player ni untuk boleh bermain lagi walaupun bukan di negara tersebut. Walaupun case ni cukup-cukup besar, okey, tapi mereka dibenarkan bermain di klub. Tapi pada kali ini, isu kali ini, kita boleh nampak yang CAS membenarkan mereka main dengan Harimau Malaya dan klub mereka. Jadi overall bagi aku ini keputusan masih actually 50-50 ya, untuk kita mengatakan yang bahawa Malaysia sudah menang kes ni. Tidak, semua ada yang separuh, semua salah anggap, bukan. Tapi di sini Malaysia masih 50-50 lagi. Bukan 100%, bukan 70-30%, tapi 50-50%. Jadi kena faham tu konsepnya. Alright guys, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment react.